ketika mana Nabi dilahirkan, salah seorang lelaki yang bernama Abu Lahab, bila mana dapat berita bahawasanya lahirnya seorang bayi yang bernama Muhammad, maka berita itu sampai kepada Abu Lahab, yang mana kita selalu dengar apabila kita baca Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tab, Allah mencelakakan kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya apa tuan? Abu Lahab ni adalah ahli neraka. Tetapi ketika mana Nabi dilahirkan, beliau seronok sambut kelahiran Nabi, lalu membebaskan seorang hamba perempuannya yang bernama Suwaibah untuk dijadikan ibu susuan ke atas bayi yang baru dilahirkan, disebabkan menyambut kegembiraan kelahiran Nabi SAW. Disebutkan dalam satu khil atau riwayat, ketika mana beliau meninggal, beliau disiksa, tetapi apabila tibanya datangnya hari kelahiran Nabi, beliau telah diringankan azab sebab memperingati, sebab seronok di atas hari keputeraan kelahiran Nabi. Bayangkan, itu adalah seorang yang kafir bergembira ke atas kelahiran Nabi. Apatah lagi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, lebih-lebih lagi diberikan manfaat ketika mana ia menyambut kelahiran Nabi dengan keadaan yang begitu seronok.